Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam yang memimpin sembahyang kita, yang dikasihi dan dihormati seluruh ahli jawatan kuasa tadbir, kepada masjid kita ini ataupun surau kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh pegawai-pegawai masjid kita ini ataupun surau kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh muslimin dan muslimat yang dianugerahkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama memanfaatkan masa yang diizinkan oleh Allah kepada kita bersama. Saudara-saudara, pada pagi ini saya tertarik untuk membawa perhatian kita bersama kepada satu perbincangan yang berkait dengan ibadah korban yang akan kita jalani dalam tempoh tidak berapa lama lagi. Walaupun perkara ini kita dah selalu dengar, selalu kita ikuti ataupun kita dah tahu, tetapi kita ulang bagi menambahkan kefahaman kepada kita bersama. Perincian yang kita bincang di bawah korban pada pagi ini ialah korban kepada orang yang telah meninggal dunia. Saudara-saudara, terdapat 3 aliran pandangan ulama menyentuh tentang korban kepada orang yang telah meninggal dunia ini. Kita senaraikan dulu
tiga aliran pandangan ulama terhadap perkara tersebut. Yang pertamanya, kelompok ulama yang membolehkan secara mutlak korban ke atas orang yang meninggal dunia di atas nama Yang kedua, aliran ulama yang membolehkan tetapi meletakkan status makruh. Dan yang ketiga, aliran ulama yang tidak membenarkan korban dibuat di atas nama si mati kecuali si mati berwasiat. Kita bagi satu-satu, tuan-tuan. Yang pertama, kelompok yang membolehkan secara mutlak korban dibuat di atas nama si mati, tuan-tuan. Secara mutlak bermaksud sama ada si mati meninggalkan wasiat ataupun tidak, sama ada si mati meninggalkan harga korban ataupun tidak. Si mati tidak berwasiat, boleh kita buat korban di atas nama si mati. Si mati berwasiat pun boleh kita nak buat korban di atas nama si mati. Si mati meninggalkan harga korban kepada kita, boleh kita buat atas nama dia. Si mati tidak meninggalkan harga korban pun boleh kita buat korban di atas si mati atas nama dia. Tak wasiat dan tidak meninggalkan harga korban pun boleh. Ini adalah aliran pandangan pertama dari kalangan ulama di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan. Apakah yang menjadi sandaran kepada pegangan mereka? Sandaran kepada pegangan mereka ialah hadis Nabi SAW. Bila Nabi melaksanakan korban, Nabi tak buat siko macam kita, tuan-tuan. Nabi buat sehingga 60 ekor lebih, tuan-tuan. Jadi Nabi selesai melaksanakan korban, angkat tangan, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Apakah yang dimaksudkan dengan doa yang disebutkan oleh Nabi itu? Ya Allah, terimalah korban daripada Muhammad, yakni daripada baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan terimalah korban daripada keluarga Muhammad. Saudara-saudara, semasa Nabi melakukan korban itu, ada di kalangan ahli keluarga Nabi yang telah wafat, yang telah mangkat, yang telah meninggal dunia, tuan-tuan. Sebagai contoh, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha telah mangkat terlebih dahulu, telah wafat terlebih dahulu. Jadi semasa Nabi melaksanakan korban itu,
Sayyidatina Khadijah sudah tidak ada. Tapi Nabi melaksanakan korban untuk keluarganya, termasuk Sayyidatina Khadijah yang telah wafat ataupun mangkat itu, tuan-tuan. Kemudian doa Nabi, dan terimalah korban daripada umat Muhammad semasa Nabi melakukan korban itu. Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada 3 kelompok, tuan-tuan. Kelompok yang pertama, umat Nabi yang telah meninggal dunia. Antaranya ialah Sumayyah, Rabah, dan ramai lagi di antara mereka, tuan-tuan, yang telah meninggal. Ada yang masih hidup bersama dengan Nabi, ada yang masih belum dilahirkan. Tuan-tuan, ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi Nabi melaksanakan korban untuk umatnya, dan di antara umat itu ada yang telah meninggal dunia. Daripada situ, aliran ulama yang pertama ini meletakkan bahawa boleh secara mutlak dilakukan korban untuk si mati di atas nama mereka sendiri, di atas nama si mati itu sendiri, tuan-tuan. Siapakah yang berpegang dengan pandangan ini, tuan-tuan? Antara yang berpegang dengan pandangan tersebut ialah, yang pertama, sebahagian dari kalangan ulama di dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan, mazhab kita. Sebahagian ulama di dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, tuan-tuan, sebahagian ulama di dalam mazhab Maliki meletakkan pandangan boleh secara mutlak itu, tuan-tuan. Yang ketiga, hampir semua ulama di dalam mazhab Imam Ahmad Hanbal, tuan-tuan. Dan yang keempat, terdapat kalangan sebahagian besar ulama di dalam mazhab Hanafi, tuan-tuan. Mereka meletakkan boleh dibuat korban ke atas orang yang telah meninggal dunia di atas nama mereka sendiri. Sementara di luar mazhab, para ulama yang hidup sebelum wujud mazhab yang empat, antara mereka yang membolehkan secara mutlak dilakukan ibadah korban terhadap orang yang mati di atas nama mereka sendiri ialah Al-Hasan Al-Basri, tuan-tuan. Ini kelompok ulama sebelum kewujudan mazhab, tuan-tuan. Imam Ibn Sirin dan Qatadah serta beberapa kelompok yang lain, tuan-tuan. Ini pegangan terhadap boleh dibuat korban ke atas orang yang meninggal dunia di atas nama mereka sendiri, tuan-tuan. Yang kedua, khalayak ulama yang meletakkan boleh buat korban ke atas orang yang telah meninggal dunia tetapi berstatus makruh. Hukumnya ke makruh, boleh buat tapi makruh, tuan-tuan. Siapakah kelompok yang berpegang dengan pandangan ini? Ini adalah pegangan sebahagian dari kalangan ulama di dalam mazhab Maliki, tuan-tuan. Mereka letak boleh tetapi makruh, tuan-tuan. Yang ketiga, kelompok yang tidak membolehkan korban
kepada si mati dibuat di atas nama si mati, kecuali sekiranya si mati berwasiat. Tuan-tuan, tak wasiat tak boleh buat di atas nama si mati. Siapakah yang berpegang dengan pandangan ini, tuan-tuan? Ini adalah pandangan yang dipegang oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi salah seorang ulama di dalam mazhab kita, dan orang-orang yang sealiran dengannya. Mereka meletakkan tidak dibenarkan dibuat korban di atas nama si mati kalau dia tidak berwasiat. Daripada pandangan ini kita boleh keluarkan 3 bentuk penyelesaiannya, tuan-tuan. Ya, daripada aliran yang meletakkan tak boleh buat korban ke atas orang yang meninggal kecuali dia berwasiat, ini dia boleh dilihat daripada 3 bentuk, tuan-tuan. Yang pertama, si mati berwasiat dan meninggalkan harga korban. Ini yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, si mati berwasiat tetapi tidak meninggalkan harga korban. Wasiat tapi tidak meninggalkan harga korban, tak tinggal ternakan korban, tuan-tuan. Yang ketiga, si mati tidak berwasiat dan tidak meninggalkan harga korban, tuan-tuan. Okey, kita bagi satu-satu, tuan-tuan. Yang pertama, si mati wasiat dan meninggalkan harga korban. Dia wasiat dan dia tinggalkan harga korban, tuan-tuan. Bagaimana kedudukannya? Kerana yang pertama, tuan-tuan, korban itu jadi korban wajib. Yang kedua, korban itu dibuat di atas nama si mati. Si mati merupakan pemilik kepada korban tersebut. Yang ketiga, tuan-tuan, dana yang dibuat, dana yang diambil untuk melakukan korban itu ialah dana yang ditinggalkan oleh si mati, yang diwasiatkan itu. Yang keempat, tuan-tuan, kedudukan penerima wasiat ialah sebagai wakil pelaksana kepada korban tersebut. Dan yang kelima, ada sekatan terhadap hasil korban tersebut. Makna kata daging itu ada sekatan-sekatannya, kerana dia dikategorikan sebagai korban wajib. Antara sekatannya ialah sebahagian ulama melarang orang yang menerima wasiat dan orang yang di bawah tanggungannya untuk mengambil manfaat daripada korban tersebut. Yang terima wasiat tu dan anak dia, tanggungan dia, tak boleh makan hasil korban itu, tak boleh ambil kulit nak buat lapis duduk ke apa ke, tak boleh. Ini adalah aliran pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua dari kalangan ulama, tidak membenarkan penerima wasiat sahaja untuk mengambil manfaat daripada hasil korban tersebut, tuan-tuan. Nah, ini yang pertama, tuan-tuan. Si mati berwasiat dan meninggalkan harga korban. Korban jadi korban wajib, korban atas nama si mati, harta diambil daripada yang dia wasiatkan. Penerima wasiat ialah wakil pelaksana dan hasil korban itu ada halangan-halangan tertentu. Okey, tuan-tuan. Yang kedua, bentuk yang kedua, si mati berwasiat tetapi tidak meninggalkan harga korban. Dia wasiat saja, tak tinggal harga korban. Okey, misalnya kita kata satu orang dia nak meninggal, kita pergi rumah dia, dia pun wasiat pada kita, "Mat, engkau tolong buat korban untuk aku. Aku ni tak sempat dah
nak sampai ke raya haji ni. Tapi dia tidak meninggalkan harga korban, wasiat sahaja tuan-tuan. Kerana macam mana kedudukan dia? Yang pertama, hukum korban itu menjadi korban sunat. Hukum korban jadi korban sunat tuan-tuan. Korban dibuat di atas nama si mati. Kita buat korban atas nama dia, korban itu hukum sunat. Kemudian harta diambil daripada sesiapa, pihak yang ketiga ataupun pihak penerima wasiat. Kita yang terima wasiat pun boleh guna harta kita kalau kita ada duit, ataupun kalau kita tak ada duit tapi kita terima wasiat, boleh ambil harta daripada pihak ketiga tuan-tuan. Jadi kita nak buat korban, Pak Mat ni dah wasiat ke aku buat korban, aku tak ada duit, siapa ada duit boleh bantu lah. Okey tuan-tuan, harta diambil daripada pihak yang ketiga tuan-tuan. Kemudian penerima wasiat ialah wakil pelaksana sahaja. Kalaupun dikatakan dia guna duit dia sendiri tuan-tuan untuk melaksanakan korban itu, dia sebagai wakil pelaksana sahaja. Kemudian tidak ada sekatan apa-apa tentang daging tersebut tuan-tuan. Siapa pun boleh makan, nak buat apa pun tak apa, kan dia berstatus sunat sebagaimana korban sunat yang lain. Yang ketiga tuan-tuan, si mati tidak berwasiat dan tidak meninggalkan harga korban. Dia mati tak wasiat pada siapa-siapa, tak wasiat pada kita untuk buat korban dia, dan dia tidak meninggalkan harga korban. Macam orang mati biasa tak tuan-tuan, mak ayah kita dia tak ada wasiat untuk buat korban. Tok Wan kita, datuk kita, nenek kita tak ada wasiat untuk kita. Bagaimanakah kedudukan mereka ini? Adakah mereka terhalang untuk mendapat fadilat daripada ibadah korban kerana mereka tidak berwasiat dan tidak meninggalkan harga korban? Tak ada can ke dia orang yang dapat fadilat, nak dapat pahala, nak dapat kelebihan daripada ibadah korban? Para ulama berbahas, orang yang tidak wasiat dan tidak meninggalkan harga korban ini, mereka masih boleh untuk kita sertakan kelebihan korban kepada mereka dari sudut pahala. Boleh. Macam mana? Korban hendaklah dibuat di atas nama orang yang hidup, kemudian mohon kepada Allah untuk disampaikan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia itu. Ini pandangan yang kata tak boleh dibuat di atas nama si mati. Kalau dia tak wasiat, dia masih boleh untuk mendapat fadilat, kelebihan dan pahala daripada ibadah korban. Misalnya zaman dulu, tok kita, nenek kita miskin tuan-tuan, tak sempat buat korban daripada muda sehingga mereka wafat, mereka meninggal dunia. Jadi kita boleh sertakan pahala korban kepada mereka. Macam mana? Buat di atas nama orang yang hidup, kemudian sampaikan, minta Allah sampaikan pahala kepada mereka. Kerana misalnya kita kata kita buat korban satu bahagian, ya Allah, sampaikanlah pahala korban aku ni kepada almarhum ayahanda aku dan juga almarhumah bonda aku. Malaikat bukannya ambil pahala kita tu belah tiga, mat, satu untuk engkau, satu untuk ayah engkau, satu untuk ibu engkau. Tak ada tuan-tuan. Allah beri pahala pada sisinya yang tidak pernah berkurang. Kita dapat banyak tu juga tuan-tuan. Si mati pun dapat banyak tu juga tuan-tuan. Dia tidak slice daripada kita punya. Misalnya tuan-tuan, Tuan Haji Bakar, dia buat korban seekor kambing. Ya Allah, sampaikanlah
pahala korban aku ni kepada seluruh umat Islam yang telah meninggal dunia sejak dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Tu dia tuan, boleh? Bukan malaikat ambil pahala tu rincih sikit-sikit, slice sikit sana, tak ada. Yang buat dapat penuh, yang ditujukan pahala tu pun dapat penuh. Berapa juta orang pun tidak ada masalah tuan-tuan. Cuma kita jarang melakukan untuk yang demikian tuan-tuan. Kadang-kadang kita buat korban tu terlupa nak minta Allah sampaikan pahala korban kita kepada ayah, mak kita. Habis itu ya tuan, sebenarnya tidak ada masalah tuan-tuan. Tidak dikurang bahagian kita walaupun sedikit. Tiap-tiap tahun misalnya buat korban, ya Allah, sampaikanlah pahala korban aku ni kepada seluruh umat Islam yang telah meninggal dunia daripada zaman Nabi Adam AS sampai semua tuan-tuan. Ini benda yang boleh kita lakukan. Jadi berdasarkan berpandangan yang ketiga ni tuan-tuan, boleh, kerana kita buat untuk nak sampaikan pahala korban kepada si mati walaupun mereka tidak berwasiat dan mereka tidak meninggalkan harga korban tuan-tuan. Itu kedudukan korban orang yang telah meninggal dunia. Kita berhenti situ dulu, kita buka kepada perbincangan. Walaupun asas perbincangan kita ialah korban di bawah perincian korban terhadap orang yang meninggal dunia, tetapi sesi soal jawab ini kita buka tuan-tuan kepada apa-apa juga soalan sekadar kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Cuba kita tengok bagaimanakah bentuk-bentuk penyelesaiannya. Silakan tuan-tuan, siapa-siapa yang ada apa-apa. Ya. Satu dulu. Ya, satu dulu. Okey, cantik soalan. Korban dibuat setempat, ataupun dibuat di luar negara, tuan-tuan. Okey, cantik soalan ni. Di dalam perkara ni, pandangan asal di dalam fiqh tuan-tuan, pandangan asal di dalam fiqh korban di luar kawasan ni tuan-tuan. Tengok betul-betul kisah ni. Mazhab kita, dalam mazhab kita ada dua pandangan. Mazhab yang tidak mengizinkannya, dan ada dalam mazhab kita ada dua pandangan besar. Aliran pandangan yang tidak mengizinkannya satu, dan aliran pandangan yang membenarkannya. Misalnya Imam Al-Mawardi membenarkan daripada mazhab kita, yang sebahagian ulama lain tidak membenarkan. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak boleh dibuat, kecuali kita ada saudara kita di sana yang sangat memerlukan. Dan mazhab yang lain pun dia lebih kurang begitu tuan-tuan. Jadi perkara ni dia kena tengok daripada beberapa sudut tuan-tuan. Yang pertama, dari sudut memakan daging korban itu. Yang kedua, dari sudut melaksanakan ibadah korban tuan-tuan. Perbincangan tentang membawa keluar ataupun di dalam ni, dia kena kita tengok situ. Satu, tentang memakan daging tu, tu keperluan memakan daging. Yang kedua, tentang ibadah korban itu, melaksanakan ibadah korban ataupun tuntutan melakukan ibadah korban itu tuan-tuan. Kemudian kalau kita tengok pandangan-pandangan ulama yang berbagai, kita boleh simpulkan, yang pertama, membawa daging korban keluar, itu satu tuan-tuan. Yang kedua, membawa haiwan ternakan korban keluar tuan-tuan. Yang ketiga, membawa harga korban
tempatan keluar ke tempat kita nak lakukan korban. Dan yang keempat, membawa harga korban di tempat itu daripada tempat kita. Kini dia kena tengok banyak perkara. Cuma yang menjadi masalah, terkadang kala ada ulama kontemporari yang membincangkan, tidak mengambil skop yang disebutkan tadi, melihat dari sudut keperluan makan daging di situ satu, tetapi tidak melihat tuntutan kepada ibadah korban, melihat kepada membawa harga keluar, tidak melihat kepada membawa daging keluar. Yang dia ada itu, tuan-tuan, kena membawa daging keluar, membawa ternakan korban keluar, membawa harga korban setempat keluar, membawa harga korban di sana keluar, tuan-tuan. Kena itu kerana. Dan kemudian masyarakat yang terlibat di dalam perkara ini hendaklah dilihat dari sudut yang pertamanya, hendaklah dilihat dari sudut kemiskinan, dan yang kedua hendaklah dilihat dari sudut taraf hidup yang rendah, tuan-tuan. Kena kadang-kadang kita gagal membezakan yang ni miskin ke yang ni taraf hidup yang rendah, tuan-tuan. Ini adalah benda-benda yang menyebabkan tindakan-tindakan kita kadang-kadang tidak bertepatan dengan perkaranya. Miskin satu perkara, taraf hidup yang rendah satu perkara. Miskin ada di mana-mana. Di Amerika ada miskin tak, tuan-tuan? Ada tak? Ada. Abang Haji dia tak bagi buat korban di Amerika, padahal di Amerika pun ada miskin, tuan-tuan. Di Britain ada miskin tak? Ada, tuan-tuan. Jadi kita sebenarnya gagal membezakan antara miskin dan taraf hidup yang rendah, tuan-tuan. Okey, macam mana, tuan-tuan? Miskin ni kita kata orang ni dia, okey, istilah dalam syarak miskin, tuan-tuan, orang yang pendapatannya tidak sampai ke tahap keperluan semasa setempat dia, tuan-tuan, tetapi melebihi separuh daripada keperluan, itu miskin. Sementara fakir ialah orang yang pendapatannya tidak melebihi separuh daripada keperluannya, tuan-tuan, di tempat dan semasa tu, tuan-tuan. Jadi kadang-kadang kita kata satu tempat tu, katalah pendapatan orang di tempat tu rata-rata RM600 satu bulan, tuan-tuan. Dia miskin ke kaya? Tak, kena tengok taraf hidup di situ, tuan-tuan. Dia RM600 pendapatan sebulan, tapi di situ harga beras 5 kupang sekilo, tuan-tuan. Harga ternakan korban RM400 satu ekor, tuan-tuan. Pendapatan dia RM600. Jadi kita tengok kedudukannya, tuan-tuan. Di kita, di negara kita, pendapatan secara purata rata-rata RM5,000, harga ternakan RM5-6,000, tuan-tuan. Jadi kena tengoknya tu, tuan-tuan. Misalnya kita kata di satu tempat pendapatan orang ni RM500 satu bulan, tuan-tuan. Harga ternakan RM400, tuan-tuan. Sebulan dia simpan RM5, tuan-tuan. Setahun dia ada RM60. Sebulan dia simpan RM5. Setahun dia ada RM60. Kongsi 7 orang, tuan-tuan. 6 kali 7 RM420. Dapat seekor lembu, tuan-tuan. Hidup itu klasifikasinya ialah taraf yang rendah, bukan miskin, tuan-tuan. Dia simpan RM5 satu bulan, satu tahun dapat RM60. Kongsi 7 orang, seekor lembu, boleh buat korban, tuan-tuan. Itu. Kalau kita tak boleh, tempat dia boleh. Macam di India, harga lembu seekor 300, tuan-tuan. 300 lebih, tuan-tuan. Itu Kemboja, satu masa dahulu. Dulu saya ambil lembu daripada Kemboja untuk kegunaan kita, tuan-tuan. Masa tu 400 lebih, tuan-tuan. Di Kemboja pendapatan orang dia 500, 600. Ini bukan miskin, ini taraf hidup yang rendah, tuan-tuan. Jadi
mereka pun ada tuntutan untuk melaksanakan ibadah korban. Bukan saja ada keinginan untuk makan daging korban, dua benda, nak makan daging satu, dan tuntutan untuk melaksanakan korban. Jadi di tempat taraf hidup yang rendah ni, kita kena latih orang situ untuk sama-sama melaksanakan korban, tuan-tuan. Jadi kita pergi, kita latih, kita brief mereka. Okey, simpan 1 bulan berapa simpan, setahun berapa, kongsi berapa buat korban, tuan-tuan. Jadi akhirnya di kalangan mereka akan wujud banyak orang-orang yang boleh buat korban, tuan-tuan. Okey, itu tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan bawa harga korban di sini ke tempat yang taraf hidup rendah, tuan-tuan bawa harga korban sini, harga korban sini satu bahagian 800 ataupun 900, 850. Tuan-tuan kutip, pergi buat korban di sana, tuan-tuan, bawa harga korban di sini. Bila tuan-tuan pergi, kesan dia, hasil kita buat kajian tu, ternakan korban di sana akan naik harganya, tuan-tuan. Kalau masa kita tak pergi harga 400, tuan-tuan pergi bawa harga korban di sini, maka ternakan korban di sana akan melonjak. Setahun naik, tahun depan naik, lagi sekali naik, sehingga satu keadaan orang tempatan di situ tidak lagi boleh dan tidak lagi mampu untuk melakukan ibadah korban. Kerana apa? Harga ternakan sudah rosak, tuan-tuan. Daripada harga 500 sudah jadi 1000 lebih. Orang situ sudah tidak mampu untuk buat korban. Di tempat tuan-tuan tu akan kurang, selalu buat 50 ekor, ni tinggal 20 ekor. Sebab apa? 30 sudah bawa keluar. Di sana sampai bila pun orang tempatan sudah tidak boleh melakukan korban, tuan-tuan, sebab di luar daripada kemampuan mereka. Jadi perkara ini adalah dilihat secara menyeluruh dan secara terperinci. Tidak boleh dilihat untuk nak makan daging, tak boleh. Sebab dia ada dua, makan daging satu, tuntutan korban satu. Yang besar tu tuntutan korban. Okey, kita pula kalau di tempat kita tidak mampu, kita tidak dituntut untuk nak buat korban tu, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, bila kita buat tak jaga benda tu, dia akhirnya hasil kolektif korban dunia akan menurun, tuan-tuan. Macam kita kata di Arab Saudi, orang-orang dia bawa keluar korban. Okey, di Arab Saudi berkurang. Di tempat yang dia pergi, orang situ sudah tidak boleh buat korban sampai bila-bila dah, tuan-tuan. Jadi dalam Islam bukan begitu, tuan-tuan. Kita melaksanakan korban di atas keupayaan dan kemampuan yang ada kepada kita. Kita tidak perlu merebut peluang untuk berbuat di tempat lain sehingga menyebabkan masyarakat setempat di situ sudah tidak boleh lagi buat korban, dan menyebabkan secara kolektif jumlah korban dunia Islam akan menurun, tuan-tuan. Brunei turun, Singapura turun, Malaysia turun, Dubai turun, Arab Saudi turun, Kemboja orang tempatan tak boleh buat. India satu masa lagi orang tempatan tidak boleh buat. Bukan begitu, tuan-tuan. Orang miskin di Amerika ada, tuan-tuan, di Britain ada. Tuan-tuan susun buat korban di Amerika, kerana di sana ada juga orang miskin. Tak, tuan-tuan pergi ke tempat orang yang taraf hidup rendah, bukan orang miskin, orang yang taraf hidup rendah, tuan-tuan. Mereka naklah dilatih untuk sama-sama buat korban. Tak apa, encik, pendapatan sini 500 tapi lembu harga 400, buat macam ni cara dia. Tapi kalau tuan-tuan bawa pergi harga kita di sini, rosak harga ternakan. Bukan saja ternakan situ, ternakan satu dunia akan rosak, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu kita kena letakkan, membawa daging korban keluar dibenarkan tetapi bukan yang wajib. Misalnya kita buat korban di sini, okey, satu untuk kita, 1/3 untuk dihadiahkan, 1/3 untuk fakir. Bahagian ni tak boleh bawa keluar ni, bahagian 1/3 untuk fakir. Bahagian kita boleh bawa keluar, bahagian hadiah boleh dibawa keluar, tuan-tuan. Membawa ternakan kita keluar boleh, tuan-tuan, sebab dia tidak melibatkan
compete harga dengan binatang di tempat tersebut. Ketika ada di sini, kita bawa daripada sini, tuan-tuan, bawa pergi buat korban di tempat mereka. Korban ternakan kita bawa keluar, tak ada masalah, tuan-tuan. Bawa binatang ternakan daripada luar masuk ke tempat, tidak ada masalah. Bawa harga kita ke tempat yang kita buat korban, yang tu masalah. Bawa harga korban sana tak apa, tuan-tuan. Bawa harga korban di sana, dia tidak melibatkan rosak harga di tempat tersebut, tuan-tuan. Ini adalah kedudukan-kedudukan yang perlu dipertimbangkan. Mana dia, tuan-tuan? Yang tak boleh tu bawa daging ke, bawa ternakan korban tempat kita ke, harga korban tempat kita ke, harga korban di sana. Yang kedua, kena tengok apa? Di situ taraf hidup rendah ke, ataupun di situ kemiskinan. Tu, tuan-tuan. Okey, kena tengok kedudukan-kedudukan tu, tuan-tuan. Tu. Jadi kalau kita tak tengok lagu tu, asalkan kita kata murah, kita pergi. Tak boleh. Dia merosakkan kedudukan ibadah korban di tempat-tempat tersebut. Tuan-tuan cari duit, tiket pergi Kemboja. Sekarang orang Kemboja sudah tidak boleh buat korban. Orang Kemboja dah tak boleh, orang lain pergi buat. Maknanya peluang mereka beribadah korban sudah tertutup. Sebab apa? Abang Haji kita tiap-tiap tahun, sebagai contoh Haji Allah, contoh tiap-tiap tahun nak pergi, mana harga sudah rosak. Di Kemboja sekarang harga binatang sudah ada di tahap 2,000 lebih, hampir 2,000 dan semuanya. Jadi orang tempatan tak ada, tuan-tuan pergilah tengok. Jadi kita bukan cari tempat miskin, kita pergi buat di tempat taraf hidup rendah. Sebab tak ada orang Malaysia. Ni Tuan Haji nak buat di mana ni kawan? Saya buat di UK. Buat UK. Untuk orang miskin di sana tak ada. Jadi kita pergi tu tempat taraf hidup rendah. Dan kita rasa macam ni, memang mereka masih perlu, bukan? Mereka tidak dididik untuk membuat korban, tuan-tuan. Dia kena didik untuk buat korban, sebab dia adalah ibadah berdasarkan kepada kemampuan yang ada pada mereka. Ini yang pertama. Dan yang kedua, boleh ataupun tak boleh melihat kepada benda-benda yang dipertimbangkan secara menyeluruh dan detail. Kemudian afdal adalah di tempat sendiri. Semua afdal di tempat sendiri, kerana dia adalah syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan annal udhiyah itu ataupun korban itu ialah diafatullah, ialah majlis makan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi semua tempat kena buat, tuan-tuan. Tu 4 hari itu adalah 4 hari proses buat korban. Sembelih. Nabi kata kulu wa tasaddaqu wa dakhiru. Makan, sedekah, simpan. Simpan buat apa, tuan-tuan? Lepas musim korban tu bawa keluar dah balik. Tu. Ni nak hantar pergi ke selatan Habsyah, di sana ada kebuluran, hantar. Ini hasil korban daripada Malaysia, tuan-tuan. Minggu depan pula yang ni nak hantar ke India Barat, Daya India, ada satu kebuluran sana, tuan-tuan. Tu. Jadi Nabi tu kulu wa tasaddaqu wa dakhiru. Makan, sedekah, simpan. Simpan untuk siapa? Untuk kegunaan umat Islam. Tu, tuan-tuan. Jadi kita masih belum mampu buat begitu. Umat Islam satu dunia, tuan-tuan, masih belum mampu. Walaupun kita ada orang-orang cerdik, Prof ada dengan kita ni, tuan-tuan, cerdik orang ni. Akal ini kita kena guna untuk kepentingan kepada umat Islam. Sebab ibadah korban ini sudah disyariatkan 1,500 tahun yang lalu. Sampai hari ini orang Islam masih belum mampu untuk menguruskan secara yang dikehendaki oleh syarak. Yang ada pada hari ini ialah menguruskan biar habis di tempat sembelih. Janji gitu saja. Ni bagi habis. Bukan. Dia ada sasarannya tu, tuan-tuan. Korban itu ibadah. Ada sasarannya. Ada pemiliknya. Ada sasarannya. Dan ada pihak pengurusannya, tuan-tuan.
belum ada negara yang mewujudkan pusat pengumpulan hasil korban, tuan-tuan. Negara kita pun tak ada. Patutlah ada dah 300-400 tahun yang lalu, kerana ibadah korban ini sudah ada 1000 tahun lebih yang lalu. Macam mana tak ada benda ni, tuan-tuan? Otak cerdik-cerdik semua ni. Kira ni Tuan Haji ni yang duduk menyana di dinding ni, ini bukan kecil punya anak punya otak, tuan-tuan. Gamblingkan benda tu, wujudkan untuk kebaikan umat Islam. Kalau orang Malaysia boleh buat, tuan-tuan, tak lama lagi negara lain akan ikut. Jadi dia semarak, dia lebih daripada biasa, tuan-tuan. Hari itu akan menjadi satu hari yang sangat gemilang. Sembelih, tuan-tuan. Kira simpan. Kita dah peringkat, kena fikir peringkat untuk pengetingan dan sebagainya, untuk kepuliaan kepada umat Islam satu dunia, tuan-tuan. Jadi, tapi yang tu tak boleh lagi. Jadi balik cerita tadi, manakah lebih baik di tempat kita ataupun di luar? Di tempat kita, lebih baik. Ini adalah pandangan asal dalam mazhab yang 4. Tetapi berdasar kepada fatwa kebangsaan membolehkan. Cuma mereka tidak perinci. Boleh itu daging ke, bawa keluar binatang ke, bawa keluar harga korban tempatan ke, bawa keluar harga korban tempat tu. Tidak perincikan begitu. Dan mereka tidak memperincikan perbezaan di antara taraf hidup rendah dan juga kemiskinan. Dia dua benda yang berbeza, Prof. Taraf hidup rendah lain, kemiskinan satu benda yang lain, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu kita kata wujudlah benda-benda yang kadang-kadang tidak memberi kebaikan sangat kepada umat Islam ni. Cantik tu soalan tu. Ya, orang muda kita. Salam. Okey, cantik soalan ni. Boleh ataupun tidak diniatkan di atas satu bahagian yang itulah korban, yang itulah akikah, ataupun di atas seekor kambing itulah korban, itulah akikah. Cantik soalan, tuan-tuan. Di dalam perbincangan fiqh, kita tengok secara menyeluruh, tuan-tuan. Jadi kita perkecilkan dalam mazhab kita. Dalam mazhab kita ada dua pandangan dalam masalah melakukan ibadah korban beserta dengan akikah di atas satu bahagian ataupun di atas seekor kambing. Ada dua aliran pandangan. Satu yang membenarkan dan yang kedua yang tidak membenarkan. Aliran yang membenarkan, tuan-tuan, yang membolehkan di atas seekor kambing ataupun di atas satu bahagian dibuat akikah dan korban tu, tuan-tuan. Kalau kita tengok dulu pandangan dalam mazhab, okey, tuan-tuan, dibenarkan di dalam mazhab sebahagian di dalam mazhab Hanafi membenarkan, dalam mazhab kita membenarkan, sebahagian pandangan dalam mazhab Maliki membenarkan, dan para ulama yang membenarkan, di antaranya juga Al-Hasanul Basri membenarkan, kerana Imam Ibn Sirin membenarkan, dan kemudian Al-Qatadah juga membenarkan, tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam mazhab kita, Imam Nawawi sebut, walau nawa tu bisyatil mazbuhati al-udhiyata wal aqiqata hasala. Saya ulang balik. Walau nawa, tuan-tuan, bisyatil mazbuhati al-udhiyata wal aqiqata hasala. Maksudnya, tuan-tuan, kalau dan jika sekiranya berniat seseorang di atas seekor kambing yang disembelih, niat sebagai korban dan juga sebagai akikah, hasola, terhasillah kedua-duanya. Korban pun jadi, akikah pun jadi. Khilafan liman za'ama khilafahu. Aku kata macam ini sebagai khilaf dengan orang yang mendakwa selain daripada itu, ataupun orang yang mendakwa khilaf dengan yang aku kata ni. Ini kata Imam Syekh Ramli, bukan Imam Nawawi, Syekh Ramli di dalam kitabnya, tuan, dan Nihayah, disebutkan lagu tu. Walau nawa bisyatil mazbuhati al-udhiyata wal aqiqata hasola
khilafan liman za'ama khilafahu. Dan jika sekiranya berniat oleh seseorang di atas seekor kambing yang disembelih sebagai korban dan juga sebagai akikah, dua-dua tu berlaku, dua-dua tu terhasil. Tapi aku kata ni ada khilaf dengan orang yang lain yang kata tak boleh itu. Okey, siapa yang kata tak boleh dalam mazhab kita, tuan-tuan? Yang menyebutkan tidak boleh ialah Imam Ibn Hajar. Kalau kita buka dalam kitab Ibn Hajar, dia kata lebih kurang macam tu juga, tapi dalam bentuk yang tidak boleh. Kan? Dia kata walau nawa bisyatin al-udhiyatan wal aqiqatan lam tahsul wahidatun min umar. Kena apa maksud dia? Dan jika sekiranya, ni orang Johor dia boleh faham Arab ni, orang ni. Kena? Dan jika sekiranya berniat oleh seseorang di atas seekor kambing, niat dia sebagai korban dan juga sebagai akikah, kena tidak berlaku satu daripadanya. Kena? Itu sebagian ulama membaca lam tahsul wahidatan min umar. Kalau baca wahidatan dia lain sikit makna dia, tapi kita ambil yang ringan tu. Kena? Lam tahsul wahidatun min umar, tidak berlaku satu daripadanya. Maksudnya kalau dia buat korban dan kekah tu pada masa dia masih belum cukup umur, tak jadi korban, jadi kekah. Ya, kalau dia buat masa lebih dia umur dah, dia buat untuk dua, jadi korban, tidak jadi kekah. Ini adalah pandangan Imam Ibn Hajar. Jadi oleh kerana itu ada dua pandangan di depan kita, tuan-tuan, tentang boleh ataupun tidak. Di atas satu bahagian lembu, itulah korban, itulah kekah. Di atas seekor kambing, itulah korban, itulah kekah. Satu orang mari jumpa kita, misalnya kita kan, mana dia Abang Haji Ramli ada, kita. Satu orang berjumpa Haji Malik, dia kata, Haji Ramli, saya ni nak buat korban pun ya, nak buat kekah pun ya. Macam mana ni? Nak buat yang mana? Duit ada banyak ni, cukup untuk seekor kambing. Tengok orang tu, orang kampung kita kenal tak? Kita kenal orang kampung kita? Mesti kita kenal. Yang datang ni B40 punya, saya nak buat korban, duit ada banyak ni, kekah pun tak buat lagi. Pakai pandangan yang kata boleh sekali tu, Mat, engkau buat seekor kambing, yang tu lah korban, yang tu lah kekah. Dia pun balik lah. Mari pula yang lain, ini Abang Ramli, saya nak buat korban ni, kekah pun tak buat lagi. Dia ni kaya. Abang Haji kata apa? Belilah 2 ekor, seekor kambing pula. Beli 2 ekor, satu korban, satu kekah. Kamu ada duit, pendapatan sebulan 10,000. Time nak buat korban seekor kambing nak kongsi 2 pula. Macam masuk kedai mamak, order teh tarik 3 orang, kongsi. Tu dia berceranggah straw dalam teh tarik. Malu ke mamak lah, tuan-tuan. Ni apa saya buat ni? Teh tarik satu cawan ni pasal pada 3 straw, kami kongsi 3. Allah, duit banyak seorang secawan lah. Ni macam tu lah. Orang kaya mari, okey, seekor kambing buat korban, seekor kambing kekah. Yang ni B40 bawah lagi, saya simpan 30 tahun ni, 11 tahun nak buat ni, dapat simpan tahun ni boleh buat ni, tapi kekah tak buat lagi. Seekor kambing, yang ni kekah, yang ni korban. Jadi kesimpulannya, dalam mazhab kita ada 2 pandangan. Yang membolehkan di atas sebahagian 2 niat, dan satu yang tidak membolehkan di atas satu bahagian 2 niat. Cantik soalan tu. Ya, abang, soalan tadi. Okey, agihan. Okey, cantik soalan. Agihan daging korban kepada bukan muslim. Jadi kalau kita tengoklah, kalau kita buka pandangan-pandangan yang berbagai lah dalam jalan fiqh ni, macam-macam pandangan ada. Jadi salah satu kita akan ambil, dia kata lagu ni, dia kata waqtalafu fi it'ami fuqara'i ahli dhimmati, farakhasa fihi al-Hasanul al-Basri wa Abu Hanifah wa Abu Thawrin wa qala Malikun ghairuhum ahabbu ilaina. Sampailah akhir lagi, tuan-tuan. Panjang tu, kita ambil sikit atas tu.
Dia kata apa tuan-tuan? Ulama menyebutkan, ni siapa sebut ni? Imam Nawawi di dalam kitab dia. Kenapa? Ikhtalafu, panjang dia baca tu. Fi it'ami fuqara'i ahli zimmati, telah berkhilaf para ulama di dalam perkara memberi makan kepada orang-orang fakir dari kalangan orang-orang zimmah, orang kafir, tuan-tuan. Kenapa? Tu. Macam mana tuan-tuan? Telah memberi kelonggaran untuk diberikan kepada mereka oleh Imam Hasan Al-Basri dan Abu Hanifah dan Abu Thawr. Abu Thawr ini adalah seorang ulama pengikut kepada mazhab Syafi'i, pada Imam Syafi'i dalam mazhab kita. Kenapa? Tu tuan-tuan. Dan berkata Imam Malik. Imam Malik kata apa tuan-tuan? Ghairuhum ahabbu ilaina, selain daripada mereka lebih kami sukai. Maksudnya di belah situ, kerana pertama ada pandangan ulama yang membenarkannya, tuan-tuan. Siapa dia? Kalau ulama yang membenarkannya, Imam Abul Hasan Al-Basri, kemudian Imam mazhab Maliki, tuan-tuan. Dan dalam mazhab kita pandangan yang sealiran dengan Abu Thawr, tuan-tuan. Kenapa? Dalam mazhab Maliki boleh tetapi makruh. Dalam pandangan besar dan diambil iktibar dalam mazhab Syafi'i dibenarkan. Wal muqtadal mazhabi annahu yajuzu it'amuhum kana min dhahiyati tatawu'i dunal wajibati, disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitab dia. Okey, dia kata apa tuan-tuan? Yang selaras dengan kehendak mazhab kita, mazhab Syafi'i, ialah boleh memberi makan kepada mereka orang kafir daripada bahagian korban sunat, bukan korban wajib. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, ada dua pandangan depan kita. Satu pandangan tidak membenarkan, satu pandangan membenarkan. Okey, pandangan yang membenarkan ini ialah pandangan yang dianggap lebih selaras dengan kehendak mazhab kita, diutarakan oleh Imam Nawawi, disebut di dalam kitab dia, tuan-tuan. Mazhab lain yang membenarkan juga ialah mazhab Imam Abu Hanifah, tuan-tuan. Okay, yang membenarkannya. Mazhab Malik membenarkannya, tetapi dalam kedudukan makruh, tuan-tuan. Kemudian disebutkan dalam perbincangan yang panjang yang lain, tuan-tuan. Yang tak boleh itu ialah yang wajib, tapi yang sunat mana ulama lebih ramai yang membenarkan. Dari sudut logik pula, tuan-tuan, yang ini dipanggil ashabul ra'yi. Kalau kita tengok dalam kitab, ada juga para ulama yang merujah tidak di atas alasan-alasan syarak, tetapi di atas alasan-alasan logik, tuan-tuan. Misalnya kita kata seorang ni dia Islam, tapi mak dia kafir, tuan-tuan, ayah dia kafir, dia buat korban. Dia ni Islam, convert daripada bangsa India, tuan-tuan, masuk Islam. Tu tuan-tuan, dia buat korban sembelih kambing. Mak dia tak Islam, ayah dia tak Islam. Mak dia tahu ni kalau bulan ni orang nak buat korban ni, mak dengan ayah dia pun pergilah rumah dia nak makan kambing, tuan-tuan. Tapi mak dia kafir, ayah dia kafir, dia pun buat korban, tuan-tuan. Mak dia ada. Agak-agak, tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk pada tempat si mu'allaf tu, dia kata convert tu, tuan-tuan, mak datang, ayah datang, umur kita kata 70 lebih tu, datang dari rumah anak nak makan kambing punya buat korban. Tiba-tiba tuan-tuan pergi beli buah nanah, buat gulai dengan ikan masin bagi makan, tuan-tuan. Agak-agak apa dah rasa mak si convert, mak si mu'alaf tu, tuan-tuan. Agak-agak, tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk di tempat India tu, tuan-tuan, boleh, tuan-tuan, kita makan daging kambing, anak kita makan daging kambing, isteri kita makan daging kambing, menantu kita daging kambing, mak kita gulai nanah ikan masin, tuan-tuan. Hindu dengan kambing, tuan-tuan, macam mana, tuan-tuan? Kenapa? Agak-agak, tuan-tuan, boleh tak, tuan-tuan? Boleh tak? Tak boleh. Kita pula tak apa, mak, nanti cik pergi beli yang kambing ais. Orang tua tu bukan makan kambing ais tu. Okey tak? Ini kedudukan yang ada depan kita, tuan-tuan. Dalam mazhab kita, ingat tu,
Saya baca balik nah. Ikhtalafu fi it'ami fuqara'il dhimmati. Ya nah. Farakhasa bihi atau farakhasa fihi Al-Hasanul Basri wa Abu Hanifah wa Abu Thawrin wa qala Malikun ghairuhum ahabu ilaina. Baca sampai bawah tu Imam Nawawi kata apa? Wal muqtadal madhabi annahu yajuzu it'amuhum min dhahiyati tatawu'i duna al-wajibati. Tu. Jadi macam mana tuan-tuan? Ulama berkhilaf tentang boleh ke tak boleh beri makan orang kafir daripada hasil korban ini tuan-tuan. Orang kafir mana? Kafir zimmi lah kita kata. Takkanlah kita kata orang Seksyen 20 siap dengan kontena buat daging korban. Naik mana ni? Nak beri makan orang Israel. Yang tu lain tu tuan-tuan. Ni orang kafir duduk dengan kita tu tuan-tuan. Jiran kita, kawan sepejabat kita. Kalau di estate, orang yang duduk satu estate dengan kita, kita nombor 6, dia nombor 5. Orang Islam nombor 6, rumah nombor 5 dia tuan-tuan. Anak kita masuk rumah dia tak basuh kaki. Anak dia masuk rumah kita tak basuh kaki. Anak dia masuk dalam rumah kita, isteri kita suap makan. Anak kita masuk dalam rumah dia, isteri dia suap makan anak kita tuan-tuan. Tiba-tiba sampai time korban, Sami, lu tak boleh makan kambing, tapi saya sudah beli dah ini ikan buat gulai. Apa benda ni tuan-tuan? Jadi kerana tu kedudukan dia begitu tuan-tuan. Khilaf, ada pandangan yang tidak membenarkan, tetapi pandangan yang membenarkan lebih ramai tuan-tuan. Okey, cantik soalan tu. Okey tuan-tuan, sekali itulah pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah mengira pertemuan kita adalah pertemuan fisabilillah yang memberatkan timbangan kita semasa kita dibangkitkan di lembah mahsyar itu. Ni ada satu pengumuman sikit tuan-tuan, nak cerita sikit, nak ambil masa tuan-tuan sikit. Di bawah pondok kita ni, kita ada buat satu program. Program ni kita dah buat 20 tahun yang lalu dah tuan-tuan. Program ni kita panggil program korban hadiah khusus Rasulullah SAW. Program korban hadiah khusus Rasulullah SAW tuan-tuan. Jadi program ini dibuat untuk dihadiahkan pahala korban itu kepada Rasulullah. Maknanya korban ni korban kepada orang yang telah meninggal dunia tuan-tuan. Tapi dalam kes korban meninggal dunia tadi kita ada dua. Satu, pandangan boleh buat terus kepada nama si mati. Satu lagi pandangan yang kata tak boleh, kulit tak wasiat, kena buat atas nama orang hidup. Orang yang hidup itu hadiahkan pahala je kepada Rasulullah. Jadi kita pilih yang tu. Pilih yang buat atas nama orang yang hidup, kemudian orang tu yang menghadiahkan pahala kepada Rasulullah tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan kita buat? Kita buat ni, kita kutip dana orang ramai. Banyak mana dana, banyak mana pun kita terima. RM1 pun boleh, 10 pun boleh, kita kata 100 pun boleh, sen merah hak lebih bayar duit api tu pun boleh tuan-tuan. Kita himpun lah, kita terima semua. Cukup seekor ternakan korban tuan-tuan. Kita panggil 7 orang fakir, 7 orang fakir ataupun miskin, kita milikkan secara berkongsi terhadap seekor ternakan korban ini. Pak Mat 1/7, Pak Man 1/7, Malang Me'ah 1/7, okeylah, jangan 1/7. Setelah kita milikkan kepada mereka, jadilah lembu ini berkongsi 7 di antara mereka. Kemudian kita nasihatkan suruh buat korban. Mereka jawab, buat korban lagu mana? Kita kata serah kita balik. Mereka serahlah. Saya serahkan urusan korban saya kepada ustaz. Saya serahkan. Serah pada saya baliklah tuan-tuan. Lepas serah tu, kita pun panggil budak-budak kita untuk buat korban lembu ni tuan-tuan. Kepunyaan mereka ni lah. Okey, dah buat dah korban, kita sembelih, kita lapah, tumpukkan daging 7 tumpuk tuan-tuan. Masing-masing ambil 1 tumpuk. Dah ambil 1 tumpuk dah. Kita sekarang ni doa kepada Allah, minta Allah sampaikan pahala korban ini, pahala korban kita ni kepada Rasulullah. Lalu mereka pun angkatlah tangan. Kita kena ajar tidak kan? 3 kali kena ajar, tidak dia tertinggal. Yang ni tertinggal perkataan tu, sekali tertinggal perkataan ni. Ya Allah, sampaikanlah pahala korban aku ni
kepada Rasulullah. Yang tu perkataannya, tapi kena ulang 3 kali kemudian. Ya Allah, sampaikanlah urusan sampaikanlah pahala korban aku ni kepada Rasulullah. Jadi mereka boleh buat korban kerana kita yang mendanakan kepada mereka. Kemudian mereka boleh hadiahkan pahala korban mereka kepada Rasulullah. Kadang-kadang kita yang buat penonton, kita terlupa nak hadiahkan pahala pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita pun terlupa. Ya Allah, sampaikanlah pahala korban aku kepada Rasulullah. Terlupa tuan-tuan. Mereka boleh hadiahkan pahala korban mereka. Kemudian dah hadiah dah kepada Rasulullah pahalanya, kita kata okey, sedekahkan seluruh panggu masing-masing kepada orang fakir ataupun orang miskin. Tuan-tuan, seluruh tu sedekahkan. Siapa dia? Pak Mat sedekah kawan sebelah dia tu, masing-masing miskin semua tuan-tuan. Pak Mat pun ni Hasan, aku sedekahkan seluruh panggu aku ni kepada engkau. Pak Hasan pula, aku terima. Tuan-tuan, jadi dia ada dua lah Hasan ni. Pak Mat bagi dia satu, dia punya satu. Kemudian Pak Hasan, yang bahagian Pak Hasan punya ni, sedekahkan seluruh kepada Makcik Mek. Dia pun, Makcik Mek, aku sedekahkan seluruh panggu aku ni kepada engkau Makcik Mek. Macam itulah tuan-tuan. Sampai yang keenam, dia ada dua. Ada dua, satu yang dia, satu yang kawan dia bagi. Yang ni sedekah pada Pak Mat. Dia pun, ni Pak Mat, aku sedekahkan seluruh bahagian korban aku kepada Pak Mat. Tuan-tuan, mereka buat korban boleh mensedekahkan seluruh panggu mereka kepada fakir. Kita yang buat tuan-tuan tak boleh sedekah seluruh, tak boleh. Kita nak boleh makan lagi, nak bagi pada kawan lagi, sampailah 2-3 kilo kepada fakir miskin. Ni mereka sedekahkan seluruh bahagian mereka kepada fakir. Itulah korban yang terbaik. Sebab apa mereka boleh buat? Sebab kita yang mendanakan. Banyak mana? 2 kupang terima RM5, terima RM50, terima RM200, terima. Mari Sultan Brunei, dia tahu Ustaz, saya nak bagi 1 juta. Suruh terima, boleh belaka, tak ada masalah, tak ada pantang belah kita. Cukup seekor, kita panggil 7 fakir. Jadi tuan-tuan, saya ada kertas di sini, nanti tuan-tuan tolong ambil seorang satu. Ada nama akaun, tuan-tuan masukkan. Masuklah berapa pun tuan-tuan, berapa pun tak ada masalah. Tu korban ini namanya korban hadiah khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu Abang Haji Bakar kata, saya nak masuk oleh kerana korban hadiah khusus Rasulullah, saya nak masuk RM1. Masuklah, tak ada masalah. Cuma malulah Abang Haji Bakar, isteri ada 2-3 masuk korban Rasulullah RM1. Okey tak? Boleh, bukan tak boleh. Okey tuan-tuan, contoh tadi tak ada masalah. Masuklah, tak ada masalah tuan-tuan. Kita pihak pengurusan kita akan kumpul. Cukup kita panggil 7 fakir. Biasanya yang inilah yang paling meriah dalam tempoh korban tu tuan-tuan. Yang biasa korban biasa tak meriah, yang tu meriah. Masa dia orang doa pada Rasulullah tu, merambu-rambu air mata tuan-tuan. Kita yang tengok, kita pun keluar air mata tuan-tuan. Pasal apa tak tahu. Dah tu bawa balik lah. Pakai balik satu panggu, kawan dia sedekah lah tuan-tuan, 20 kilo. Tu dia. Kadang-kadang dia mari naik motor. Motor dia tuan-tuan, hak yang raga depan dah tak ada dah, tapi di situ jadi tempat tangki minyak, pakai tong tu tuan-tuan. Tak boleh bawa tak boleh bawa balik daging tu. Kita kata tak apa, nanti kita hantar. Nanti anak dia, mak jangan, kita bawa sendiri. Allah tuan-tuan, yang tu dia paling dramatik tuan-tuan dalam kisah kita ni. Jadi saya tinggalkan, tuan-tuan masuklah insya-Allah. Dan bagi orang-orang yang tertinggal kelompok, misalnya kelompok dah cukup dah, 20 kelompok ataupun 20 ekor binatang, 2-3 orang, tak ada geng, boleh masuk dalam korban kita. Satu bahagian kita punya kampung, jadi kampung ni dia rendahlah sikit pada pekan. Kita ambil satu tumpuk 700 tuan-tuan. Tapi jangan tak masuk di sini. Tuan-tuan masuk di sini untuk menghidupkan syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nak masuk yang kedua, masuk tempat kita. Ataupun dah tertinggal kelompok, masuk tempat kita. Kejap lagi tuan-tuan ambil. Ini adalah korban hadiah khusus
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali itulah pertemuan kita pada pagi ini. Dan macam mana biasa tuan-tuan, siapa-siapa yang nak membantu perjalanan pusat pengajian kita, di belakang tu sahabat kita letak tabung tu tuan-tuan, letak kotak tuan-tuan, letaklah apa yang rasa tuan-tuan letak. InsyaAllah kita akan menggunakan seluruh sumbangan tuan-tuan itu untuk kaitan langsung dengan pusat pengajian kita, untuk pondok kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jala liwajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.